Harta berkereta, tampan, gaya. Mak bapak pun sanggup tawarkan anak gadis dia. Itu bezanya antara janda dengan duda. Astaghfirullahalazim. Susah jadi janda ni. Kalau kita bekerja kan, kita berdikari. Nak beli anak-anak, itu pun ada orang kacau. Janda bertemu duda ni adalah sekali-sekala. Tapi orang macam Abang T tu, 1 dalam sejuta. 1 dalam sejuta? Iyalah, kami semua panggil dia Abang T. Abang T pakai, tidak ada bakti kan. Dia disanggup kena marah, kena halau, kena maki amuk, kena macam-macam. Tapi dia buat tak kisah. Sebab dia tahu apa dia buat. Dia tahu, Tuhan pun tahu apa dia buat. Tapi dia pandai kan? Dia pilih yang comel-comel aja. Astaghfirullahalazim. Itu untung nasib dia. Comel-comel pun semuanya janda, okey? Bukan anak dara. Kau sendiri, kau nak kahwin janda nak 5, kau tak nak kan? Kau tu nak dara kan? Kau tu nak rasa bala pertama kan? Mak bapak kau tentu nak tengok kau saling nak dara kan? Apa?